Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak ikan patin tempoyak bersama dengan suluh keladi. Kan. Tapi sekarang ni dia tak musim banyak sangat suluhnya. Mana ada suluh dia? Bawa, ambil. Dia macam dia ada musim jugalah. Kalau musim hujan suluh ni jadi sangat lah. Kalau musim biasa-biasa tu dia tak berapa nak jadi. Teruk jugalah nak cari. Betul tarik je. Tak apa, suluh tu. Ni. Tu ujung tu. Tu. Tu ujung. Tu bawah. Suluh tu. Dah mesin dekat ni. Suluh lah. Bawa. Ini tu lagi buat keluar. Ni luar. Keluar. Yalah. Ni dapatlah sikit. Kita tambah juga lah dengan keladi sebab dia bukan musim dia. Kalau musim dia banyaklah benda ni. Dia kalau selalunya musim hujan lah dia banyak. Tak hujan dia tak ada. Assalamualaikum. Hari ni di rumah akak ramai yang balik. Jadi kita nak buat gulai tempoyak ikan patin bersama keladi. Selalu tu kan kita buat timun lah, timun apa? Timun yang kuning tu lah. Tapi hari ni kita bertukar arah pula. Kita cuba keladi. Sedap ke tidak? Hasil je tu nanti kita tengok. Okey, bahan-bahan yang lain seperti ini ikan patin. Kita beli ikan patin tu beli yang besar sikit lah. Macam ni kan dia besar macam ni. Bau dia sedap. Kalau kita beli yang kecil tu macam tak best. Sebenarnya kita kena beli yang besar. Dia ada lemak sikit tu. Ini sebenarnya kita nak masukkan sulur keladi tu. Tapi suluh keladi tu kalau banyak itu manalah cukup. Kita tambahkan juga dengan keladi. Bahan-bahan yang lain seperti cili api, kunyit. Kita masak ni sebenarnya tak ada salah pun kalau orang ni nak tambah orang tu nak bahayan ni. Orang ni nak tambah bahayan ni tak ada salah apa. Terpulang. Okey, tapi akak nak masuk hari ni cili api, kunyit, serai, lengkuas, daun kesum. Ini bawang sikit. Itu bahan-bahan yang kita nak masuk. Kita blender dia. Kemudian kita masak gulai tempoyak ni kan. Senang sangat. Kalau kata ramai-ramai ni kan tak letih lah nak bubuh itu, nak bubuh ini. Senang sangat. Okey, pertama sekali kita nak rebus keladi ni. Jom. Itu kita bubuh asam keping. Banyaklah asam keping tu dalam satu genggam gitu. Tunggu dia mendidih macam tu baru kita masukkan keladi untuk direbus. Bismillahirrahmanirrahim. Moga kita makan nanti mendapat manfaat dan keladi kita ni masak dengan elok lah. Tahu je lah nama ni pun keladi kan. Tak mau cakap lah. Mesti faham lah. Jadi sekejap lagi kita masak. Kita makan nanti sempurna je. Kita rebus dulu. Kita buat keladi tadi juga, kita tetap buang dia punya luar tu. Macam tu je, sama juga. Ni kita ambil lah. Ini kalau kata nak kalau kata kita tak tambah keladi tu kan, kena banyak lah benda ni. Tapi tak ada lagi ya. Jadi kita ambil yang mana ada je. Kita potong sekat ni. Memang setengah yang penggemar keladi ni selalunya dia kadang-kadang dia ambil suluh ni dia. Lagi sedap katanya. Tapi tengoklah sikit je. Dia macam masak kan. Kalau masak kangkung kan. Dia belacan kan. Tak apa. Cili api dalam 6 biji, kunyit dan bawang sahaja yang kita nak blender.
Yang lain seperti lengkuas, serai, kita tak nak blender. Kita cuba ketuk-ketuk sahaja. Okay, yang ni saja nak blender. Alhamdulillah, kita dapat hadiah daripada di sini. Bukan hadiah lah. Ini selama kita masak untuk YouTube yang dah lama. Jadi hari ini dapat duit tu kita pergunakan barang ni untuk nampak dia punya hasil lah. Kalau kita simpan duit biasalah. Allahu Akbar. Tak lama lah. Untuk ibu nak warna kuning. Atam dia pun belilah warna kuning. Alhamdulillah. Cantik. Nampak tak cantik? Ni kita. Ibu. Ya. Ini warna apa? Yellow. Yellow. Ya. Yellow. Baca sayang pula nak guna. Guna besi tau. Oh, cantiknya. Alhamdulillah. Inilah orang kata selama kita masak-masak untuk YouTube. Duit YouTube bagi. Bahan yang kita kisar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkuas ni kita ambil sikit je lah. Sebab kalau ambil banyak nanti rasa tak sedap pula. Tapi setengah orang tak bubuh pun. Dia tak payah fikir siapa bubuh, siapa tak bubuh. Tapi akak nak bubuh lengkuas serai. Serai dalam 5 batang. Dia kalau lagi sedap, lagi banyak, lagi sedap. Ni tempoyak. Tempoyak sendiri biasalah kalau beli banyak ni pun RM5 dah. Tapi bila kita ada tempoyak sendiri ni rasa macam bubur banyak sikit lah. Wow, dah sedap. 2 sendok. Okey, kita masukkan daun besar. Kita masukkan ikan dahulu. Sebab keladi kita dah masak. Supaya bila kita masukkan garam ni segera tu, ikan ni kekal, dia tak hancur. Okay, garam. Masukkan keladi. Tadi kita tengok keladi kita ni macam banyak lah. Bila dia dah masak lah, tinggal sikit je. Kita masukkan garam, rasa sikit. Masakan kita ni memang dah siap sebab kalau kata ikan patin tadi, dia memang cepat masak. Sekejap lagi, jadi sekejap lagi kita tunjukkan bila kita hidang nanti.